Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke TVPSS Teachers Workout Edition. Jom kita teruskan dengan sesi interview kita. Let's go! Ustaz! Nak interview boleh? Boleh. Okey Ustaz. Hari ni Ustaz pakai jersey apa? Pakai jersey Netherlands, Jerman. France. Spain hari ni. Spain. Brazil. Spain lah. Spanyol. Cikgu support negara mana sebenarnya kalau World Cup ni? Argentina sebenarnya. Cikgu sebenarnya meminati pasukan Argentina. Mesti Brazil. Spain tak boleh. Tahun ni tak boleh Spain. Semestinya lah tengok, takkanlah kita pakai baju France kita sokong Brazil, betul tak? Semestinya Perancis, selama-lamanya mesti Perancis. Kalau potong ni keluar darah biru. Cikgu rasa negara mana yang menang World Cup tahun ni? Mestilah negara Argentina lagi. Argentina lagi Spain lah. Saya rasa Negeri Sembilan menang. Of course lah Spain. Oleh. Spain. Confirm, dah semestinya tahun ni akan dapat Perancis. Sebabnya kalau nak ikutkan bintang ni 2 kali dia menang. Kali ni kita tambah lagi 1 bintang jadi 3 bintang. 3 bintang. Tunggulah bagi Ronaldo menang. Mungkin sebelum ni tak menang tapi tahun ni pasti Brazil. Semangat tu kena ada. Okey. Satu kata-kata semangat untuk negara yang cikgu sebut. Argentina, go Argentina. Vamos Brazil ya. Klub kelab Perancis yang Ustaz sokong ni akan menang lah. Sebab dia ada aura kemenangan tu. Oleh, tiki taka. Spain terus maju bangkit selamanya. Nama saya Muhammad Akmal Safi bin Ashirul dari kelas 5 Sapphire. Okey, boleh saya tanya baju apa yang awak pakai hari ni? Hari ni saya pakai baju France. Support France lah World Cup tahun ni. Memang saya dari tahun lepas lagi. Tahun ni saya harap memang France akan World Cup ni menang. Okay, kita nak tanya, tadi awak dah tengok kan banyak aktiviti yang kita main semua. Apa perasaan yang awak rasa? Perasaan saya rasa gembira sebab bukan selalu kan kita nampak cikgu-cikgu buat aktiviti macam-macam dan saya pula yang ambil bahagian untuk bantu mengagihkan tugas, buat tugas sebagainya. So saya rasa sangat gembira. Okay, last soalan. Kata-kata awak untuk semua cikgu pada hari ni. Kepada semua cikgu khususnya di SMK Bandar Sunway, saya doakan semoga cikgu tabah mengajar kami, memberi didikan kepada kami, memberi nasihat. Semoga cikgu sihat selalu, tak stres-stres. Dan cikgu janganlah putus asa dengan kita orang. Sebab kita orang ni sebenarnya sayang kat cikgu. Okay cikgu? Itu saja, terima kasih.